Anda tanya, saya jawab. Jom saya tunjukkan cara penggunaan Dipalm. Mula-mula, tekan screen dan preset amount. Masukkan amount yang anda ingin isi. Tap card bank ataupun slot in untuk pembayaran. Untuk pengesahan Budi 95, slot in kad MyCard anda. Tunggu pengesahan dan voila, subsidi verified. Tekan button continue untuk teruskan pengisian. Untuk mereka yang ingin mengumpul e-points, anda boleh masukkan 4 digit belakang IC anda. Yang penting, kena ada IC. Yang penting RM10. Dengan harga RM10, Palm akan menunjukkan RM13.7 iaitu harga pasaran RM2.60 per liter. Untuk maklumat lanjut tentang Budi 95, boleh cetak resit dan simpan sebagai rujukan. Bagi yang gunakan e-card apps, anda boleh scan QR menggunakan e-card apps anda untuk kumpul e-point. Dah siap? Untuk yang tidak dapat sahkan MyCard, anda boleh pergi ke kaunter BH Petrol. Kami sedia membantu anda. BH Petrol untuk semua.